Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari guys. So hari ini Isnin, Monday Blues 12 hari bulan kita nak buat pelepasan ikan tapak dekat kolam 1 ni sebanyak 270 ekor untuk buka Rabu. Hari ni 12, besok Selasa 13, lusa 14. Jadi Rabu 14 hari bulan guys, kolam buka pukul 11 pagi, kolam 1 Besok nilai naga 1,500 lah Nan. Tak naik hari semalam kan? Okey, cantik. Tengok buah kedua mengkudu ni. Jom kita tengok pelepasan ikan 270 ekor. Let's go. Jom. "270 ikan shampoo bakal dilepaskan di sangkar depan. Ini black eyepiece, ini summon eyepiece. Come on. Sini muka dia keluar. Ini merangkap artis, merangkap director, merangkap segala-gala. Okey, ambil tempat masing-masing. Ambil tempat masing-masing. Satu orang depan kan? Zam lah depan. Percik pun kena zam. Untuk hari Rabu 270. 270. Naga berapa wak? 1,500. Naga 1,500 Naga bernilai 1,500. Oi, kerapu ah. Kau makan umpan aku boleh tak hari Rabu? Tolonglah. Buta kata kau. Tu dia. Oi, kerapu dia. Luar biasa dia. 270 untuk hari Rabu nilai. Naga bernilai 1,500. Dia. Oi. Ambil obat. Ini lah. Itu dia Pak Abu. Ini. 270. Tiger. Oi, mengecik. Habis ceri mata aku. Air masin Pak Abu. Tarat ceri mata hijau. Luar biasa. Sipat lah. Come on. Tu pinggang sakit kah? Pinggang sakit, pot kilang pergi. Pot kilang pergi, pinggang sakit. Lebih dia cerita tarik lah, tarik. Cantik Black. Itu saja informasi yang bagi tahu korang. Ikan tapak 270 dah buang. Sekarang ni Wak nak bagi tahu korang tentang informasi perubahan kolam 2 Kita tengok sana buka, ini lagi buka hari ni kan. Jom kita tengok kat kolam 2 Kita pergi tengok kolam 2. Ni kita tengok kolam 2. Kolam 2 hari ni. Ni bahagian depannya. Wajah tunjuk kat korang bahagian depan. Ni bahagian depannya. Bahagian depan di kolam 2 Sana C, B. Okey, sampai sana. Ujung sana I. Sana C, K, L. Belakang kan. Lepas tu sana bermula M. N, O, P, Q, R, S. Dekat depan S. Okey, ni kolam 2. Tu dia. Jadual perubahan kolam 2 ni Wak nak bagi tahu korang tau. Tu siapa tu? Strike. Tiger. Buah kedua tu naik Tiger. Tiger. Ambil tangguh. Wah. Apa tu? Tiger. Naik dah buah kedua tu. Sabar guys, wajah belanja korang dulu. Ada pula strike Tiger. Strike Tiger buah kedua tu. Buah kedua ni Tiger. Okey. Ni ada hamper Inai ni kejadian. Inai. Tak, kita bukan. Yang bos Heri ni. Bukan sini. Bukan. Okey, sini. Okey, bos Heri, sedikit pencerahan tentang jadual kolam 2 ni, bos Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Bermula hari ini 12 hari bulan 5 2025 kolam 2 Kampung Delik
kita telah ubah konsep, bukan sekadar masa beroperasi, konsep pelepasan ikan pun saya dah ubah, di mana saya sekarang ni gunakan kaedah pelepasan sangkar besar. Okey, saya jadikan ianya dalam satu tempat yang luas supaya ikan tak stres. Jadi kita pembuangan. Sebab apa yang berlaku pada hari Sabtu tu, okey, walaupun ikan tu lepas dia tak ada kata orang tu strike ke tepi, tapi ianya berpanjangan. Berpanjangan, advantage pada pemancing semua akan dapat ikan. So alhamdulillah, so hari ini saya teruskan lagi pelepasan sangkar besar, dan pukul 7 nanti, okey, start hari ini juga saya buat promosi, harga promosi marahan, pukul 7 package malam, pukul 7 sampai 12 malam. Bermakna kolam Delik bermula hari ini, public ke hari ini ke, dia akan buka pada pukul 10 pagi hingga 12 malam saja, kecuali hari Selasa. Hari Selasa pukul 6 petang hingga 12 malam. Dan hari Selasa kita adakan tapak, kita lepas pagi, dalam tengah hari macam itu kita lepaskan untuk buka 6 petang. Jadi kalau anda nak saksikan tentang pelepasan, update terkini, awal apa semua, kita awak layari masuk dalam Kampung Delik Mewiti. YouTube Wak Jas, Resiko TV dan Kampung Delik punya UTT. Okey, dan pukul 7 walaupun saya buat harga marhain, okey, daripada pukul 7 sampai pukul 12, RM75. So saya try and error, make sense ke tidak dengan kos yang saya keluar, boleh cover ke tidak kos saya. Bukan nak kata untung, tak kata untung, menipu pula kan. Memang saya nak untung. Tetapi seandainya pelepasan yang saya buat tu untuk package malam boleh break even atau cover cost, dan syukur alhamdulillah. Bermakna ikan tapak 2 kali lah sekarang ni Delik buang. Yang ikan tapak pelepasan awal tu yang pertama. Belanja berjadual pun kita buat pelepasan sangkar besar. Masuk pukul 7 nanti. Pukul 7. RM75 kita ada pelepasan ikan sangkar besar. Yang orang panggil ikan tapak. Ikan tapak tu kan pukul 7. Pukul 7 yang anda masuk dalam mungkin 7 bukan syak pukul 7, 5 minit, 7 kita lepaskan ikan besar, sangkar besar. Okey? Mana? Tak percaya, anda datang hari ini, anda saksikan. Mana orang petang berpeluang lah bos. Yes, berpeluang lah. Tapi yang masuk package, yang masuk petang, berpeluang lah dapat. Tapi mereka yang masuk package untuk pukul 7 hingga pukul 12 memang kami ada. Sebelum ni kita lepasan 3 sangkar, 2 sangkar, 4 sangkar pada pukul 9 malam. Lepas tu pukul 10 pagi. Kali ni masuk je package 7, saya terus lepas ikan. Okey, begitu juga pukul 6. Okey, pukul 6 untuk hari Selasa kita lepas awal ikan tapak. Lepas tu yang berjadual pun ada. Harga hari Selasa bos belum bagi tahu ni. Selasa hari Selasa 6 petang hingga pukul 12 malam, satu harga saja. Satu harga saja Anda masuk pukul 8 ke, pukul 7 ke, pukul 9 ke, 10, satu harga saja. RM80. RM80. Jadi anda ada 100 boleh mancing malam. Anda ada 100 boleh mancing malam, sama ada Isnin, Selasa, Khamis, Jumaat boleh mancing malam. Kalau ini memberi kebaikan kepada mereka. Anda ada 100 bayar RM75, ada balance RM25. Boleh beli umpan lah. Anda boleh beli umpan, boleh beli makanan, air. Why not kita share? Rezeki kongsi bersama. Alright. Start hari ini. Hari ini sama dengan Sadik. Tadi pun dah lepaskan sangkar besar. Nanti kita ada happy hour. And then kita ada lucky draw. Lucky draw konsep. Konsep lucky draw sekarang. Berbeza sikit ada macam player tu lah. Apa tu Dulu semata-mata hamper je. Okey. Sekarang ni kita sertakan dengan kalau Wak Jas mancing lucky draw naik number, kita dapat satu hamper. Boleh tengok ke bos hamper tu? Apa depan tu? Depan ni. Biasa dulu hamper je kan? Dulu hamper saja. Tapi ni ada ni lah apa ni? Okey, hamper ni boleh bagi anak. Momen yang menarik. Anak-anak kita kalau dapat bapak bawa balik hamper mesti meriah. Betul. Jadi bapak boleh ambil ni. Bapak boleh ambil ni long nose Okey. And then
Ini anda boleh didapati di kedai long nose pun. Memang susah sebelum ni nak cari long nose. Betul. Bukan ikan kan. Dia nama boslat. Boslat. Anda boleh dapatkan di kedai. Kedai? Alan. Ni ya? Ni. Tengok muka sikit. Tengok. Ni. Oh, kedai dia. Kedai dia kat mana Ni terpaling Megabus. Megabus, ya betul. Okay. Alright. Itu long nose. Okey, yang kedua. Ini RM35 Satu RM30 tu Okay. Yang ini RM45. Oh, gari ni moden ni gari lah. Okey, belilah barang lokal. Ini custom. Okey, ini yang berharga RM45. Dekat kedai dia juga ke? Dekat kedai Alan juga. Oh, kedai dia juga. Dan untuk pengetahuan anda semua, ini promosi untuk barang-barang ni yang berjual di kedai Alan, Alan Putih. Okey, hari ini punya ni disumbangkan oleh terpaling Megabus. Oh, dia sponsor. Seri. Tak main game pula. Main game ni tak main. Alright. Hari ini saya dah setting siap-siap pukul 7 nanti. Pukul 7 sangka depan ni bos Oh, sangka depan ni yang besar ni Pukul 7. Okey, cantik. Alright. Lagi apa nak cakap? Itu je. Ingat dia, jadual kolam 2 berubah sama ada public Sabtu, Isnin, Khamis 10 hingga 12 malam. Selasa 6 petang hingga 12 malam. Kolam 1 kekal jadual macam biasa. Alright. Kalau benda tu sambutan menggalakkan sampai pukul 12, tak ada. Saya pertimbangkanlah jadual di sana tu. Okey. Okey. Alright. Terima kasih kepada Wak Jas, Jam Potato, Alan Putih, dan tak ketinggalan yang tengah bersantai-santai di rumah, Alfonso di album. Oh, album. Alright. Terima kasih semua. Cantik. Zas. Okay guys, itu saja sedikit pencerahan daripada bos ini tentang perubahan jadual untuk kolam 2. Jadi ikan tapak dah lepas kolam 1. Yang peminat kolam 1, kolam 1 dia buka seminggu 2 kali, Rabu dan Ahad je. Jadi sebelum buka kolam, hari ni kita dah lepaskan ikan siap-siap untuk Rabu 270 nanti korang. Rabu tu naga dia nilai dia 1,500. Okey. Jadi ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib dalam menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okey, so ingat 2 patah kata dan cukup ketamat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya you are the champion.